Pemilihan topik pengurusan kurikulum dalam kajian lapangan saya memberi saya peluang untuk mendalami beberapa aspek yang penting dalam sistem kurikulum yang selama ini saya tidak mengetahuinya. Melalui kajian ini, saya menyadari bahawa kurikulum bukan sekadar dokumen sukatan pelajaran, tetapi ianya merupakan teras kepada keseluruhan operasi dan keberkesanan sesebuah sekolah. Pengurusan yang rapi terhadap kurikulum memberi kesan yang besar terhadap keberhasilan murid, budaya, kerja guru dan hala tuju sekolah. Daripada hasil kajian ini, saya mendapati bahawa topik ini merupakan topik yang penting kerana ianya bertepatan dengan keperluan semasa dunia pendidikan yang dinamik. Setiap perubahan dasar atau keperluan pelajar mesti diselaraskan melalui kurikulum, dan ini memerlukan kecekapan pihak sekolah dalam merancang dan menyesuaikan kurikulum tersebut. Sebagai contoh, penggunaan teknologi dalam PDP serta keupayaan guru merancang pengajaran berdasarkan latar belakang pelajar-pelajar mereka yang berbeza agar pengurusan kurikulum di dalam kelas mereka dapat dijalankan secara strategik. Melalui pemerhatian dan interaksi saya bersama warga-warga sekolah, saya lebih menghargai peranan guru bukan sekadar pendidik tetapi juga sebagai pelaksana utama dalam sistem pendidikan di negara kita. Pengalaman ini memberikan saya gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana pengurusan kurikulum mencerminkan tahap profesionalisme sesebuah institut pendidikan. Kajian ini mengajar saya bahawa pemilihan topik berkaitan pengurusan kurikulum bukan sahaja sesuai dengan tuntutan akademik khusus, tetapi ianya juga membantu saya bagi bersedia menghadapi realiti kerjaya sebagai seorang guru. Ia telah membina kesedaran saya tentang peranan guru dalam membentuk pembelajaran murid secara berstruktur, terancang dan juga bermakna. Akhir kata daripada saya, izinkan saya akhiri dengan beberapa kata-kata mutiara. Kurangkan kontroversi, tingkatkan prestasi dan berdirilah di atas bakat dan kaki anda sendiri. Sekian, terima kasih. Kajian lapangan yang telah saya jalankan di sebuah sekolah iaitu Sekolah Kebahasaan Kuala Kubu Baru 1 telah membuka mata saya akan betapa penting dan kompleksnya tentang pengurusan kurikulum di peringkat sekolah. Berdasarkan pemerhatian dan temumbual yang telah saya jalankan bersama para pentadbir di sekolah tersebut, saya dapat memahami secara langsung dan lebih mendalam tentang bagaimana sebuah kurikulum itu disusun, dilaksanakan dan juga dinilai. Salah satu aspek yang paling ketara ialah peranan penolong kanan kurikulum, iaitu dalam merancang dan memastikan pelaksanaan kurikulum di sekolah tersebut berjalan dengan lancar. Penyelarasan waktu mengajar serta pengagihan tugas adalah antara perkara utama yang perlu dipegang oleh pentadbir untuk diagihkan kepada para guru bagi memastikan pelaksanaan kurikulum di sekolah tersebut berjalan dengan lancar. Walau bagaimanapun, saya juga mendapati bahawa terdapat beberapa cabaran yang dihadapi oleh guru bagi memastikan pelaksanaan kurikulum berjalan dengan lancar, iaitu seperti kekangan masa, bebanan kerja guru yang banyak, serta mereka perlu menyesuaikan diri dengan perubahan yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Hal ini telah menyebabkan guru-guru menjadi lebih aktif dan komprehensif dalam melaksanakan tugasan yang telah diberikan oleh para pentadbir. Saya juga mendapati bahawa perancangan kurikulum bukan hanya berada di atas sebuah kertas sahaja. Ia juga menyebabkan pemantauan secara berterusan, mesyuarat di antara guru pada akhir persekolahan bagi memastikan kurikulum tersebut berjalan dengan lancar. Guru-guru juga menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memastikan kurikulum itu berjalan dengan lancar, seperti mereka telah menggunakan kemudahan yang ada di sekolah iaitu seperti Smart TV dan juga menunjukkan gaya badan bagi membolehkan pelajar tersebut lebih faham akan topik yang dipelajari. Akhir kata, kajian lapangan ini telah memberikan saya pengalaman yang amat berharga dalam memastikan pengurusan kurikulum di sebuah sekolah itu berjalan dengan lancar. Pengurusan kurikulum ini bukan sahaja dokumen yang ditulis di atas kertas, namun ia juga memerlukan sifat kepimpinan tinggi oleh para pentadbir dalam menyelaras para guru bagi memastikan kurikulum berjalan dengan lancar. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Semasa melaksanakan kajian lapangan tentang tajuk yang berkaitan dengan pengurusan kurikulum di sekolah, ianya banyak membantu meningkatkan pemahaman saya terhadap konsep sosiologi dan memperkayakan perspektif saya sebagai seorang bakal pendidik suatu hari nanti. Semasa melaksanakan kajian lapangan tentang tajuk yang berkaitan dengan pengurusan kurikulum di sekolah, ianya banyak membantu meningkatkan pemahaman saya terhadap konsep sosiologi dan memperkayakan perspektif saya sebagai seorang bakal pendidik suatu hari nanti. Berdasarkan pemerhatian saya semasa melaksanakan kajian lapangan di Sekolah Kebangsaan Kuala Kubu Baru 1, saya mendapati bahawa guru-guru telah mengaplikasikan penggunaan teknologi moden seperti penggunaan Smart TV dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan Smart TV ini telah mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan apabila murid-murid dapat memberi respon yang baik sewaktu proses PDP, sekaligus membolehkan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi pada masa kini. Kesimpulannya, pemahaman sosiologi berkaitan dengan konsep pengurusan kurikulum di sekolah banyak membantu saya dan bakal-bakal pendidik yang lain dalam menghadapi cabaran atau dinamika pendidikan dan memahami bagaimana pelaksanaan kurikulum boleh dilakukan dengan lancar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin berkongsikan sedikit refleksi pengalaman saya tentang ketika melakukan kajian lapangan saya di Sekolah Kebangsaan Kuala Kubu Baru 1, Selangor. Kajian lapangan ini bukan sahaja membuka mata saya tentang suasana pendidikan di sekolah, malahan juga memberi inspirasi yang mendalam tentang kefahaman saya tentang realiti sebenar dunia pendidikan. Sebaik saja saya melangkah masuk ke kawasan sekolah, saya disambut dengan senyuman mesra daripada guru-guru dan murid-murid. Suasana di sekolah ini sangat ceria dan penuh dengan nilai kekeluargaan. Saya dapat merasakan bahawa hubungan antara guru dan murid itu sangat erat dan ia merupakan asas penting dalam membentuk persekitaran pembelajaran yang sihat dan menyeronokkan. Sepanjang kajian lapangan, saya berpeluang untuk masuk ke beberapa buah kelas dan melihat sendiri bagaimana guru-guru di sini menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran di sebuah kelas. Saya amat tertarik dengan pendekatan guru-guru yang sangat berdedikasi dan kreatif dalam menyampaikan ilmu. Mereka menggunakan teknologi terkini seperti Smart TV untuk menjalankan aktiviti berkumpulan. Pendekatan yang digunakan oleh guru tersebut merupakan pendekatan berpusatkan murid untuk memastikan pelajaran dapat difahami dengan mudah. Mereka juga menggunakan teknik praktikal atau visual kepada murid-murid itu sendiri seperti pembahagian roti untuk topik pecahan bagi subjek matematik. Di samping itu, saya juga berpeluang berinteraksi dengan murid-murid. Walaupun mereka masih muda, saya dapat melihat semangat ingin tahu dan kesungguhan mereka untuk belajar. Dan ada antara mereka menyebut cita-cita mereka untuk menjadi seorang guru juga, doktor, polis dan lain-lain. Ia membuatkan saya sedar betapa pentingnya peranan seorang guru dan membentuk masa depan generasi muda. Okey, kesimpulannya, kajian lapangan saya dan rakan-rakan ke Sekolah Kebangsaan Kuala Kubu Baru 1 ini memberikan saya satu pengalaman yang sangat berharga dan ia mengingatkan saya tentang bahawa pendidikan ini bukan sahaja berlaku di bilik darjah, malahan melalui kasih sayang dan dedikasi serta sokongan yang berterusan daripada guru-guru, ibu bapa serta masyarakat setempat. Sekian, terima kasih. Okay, hai. Saya ingin berkongsikan refleksi pengalaman semasa melaksanakan kajian lapangan di SK Kuala Kubu Baru 1. Pengalaman melawat Sekolah Kebangsaan Kuala Kubu Baru 1 merupakan satu detik yang amat bermakna dan membuka mata saya mengenai realiti dalam bidang perguruan. Saya dan rakan-rakan diberi peluang untuk melihat sendiri cara pengurusan kurikulum dalam sekolah tersebut serta bagaimana para guru melaksanakannya demi mencapai visi dan misi sekolah. Seterusnya, ketika kami melangkah masuk ke sekolah tersebut,
kami disambut mesra oleh para guru dan kaki tangan yang amat ramah, terutamanya penolong kanan pentadbiran sekolah. Beliau melayan kami seolah-olah kami anak beliau sendiri. Ketika waktu rehat, saya juga dapat melihat ada pelajar yang sedang berlari-lari, ada yang sedang makan sambil bersembang, yang membuatkan saya teringat semasa zaman persekolahan dahulu. Saya dapat merasai suasana yang ceria dan mesra dalam sekolah tersebut. Saya lihat hubungan antara guru dan murid amat akrab dan penuh kasih sayang, malah persekitaran sekolah juga nampak selesa dan kondusif untuk pembelajaran. Keadaan tersebut memberikan satu gambaran yang positif mengenai kepentingan persekitaran yang selamat dan menyenangkan untuk proses pembelajaran. Seterusnya, saya juga tertarik dengan cara guru itu menyampaikan ilmu dalam kelas, iaitu menggunakan teknologi seperti Smart TV. Penggunaan teknologi dapat menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih seronok dan tidak membosankan serta mengantuk. Berdasarkan pemerhatian saya, para pelajar menjadi lebih semangat untuk belajar kerana mereka tidak perlu lagi banyak menulis, serta mereka hanya perlu memfokuskan terhadap Smart TV tersebut. Para guru juga menggunakan Smart TV untuk melaksanakan kuis atau latihan. Saya juga dapat lihat penggunaan Smart TV, laptop dan aktiviti kreatif turut meningkatkan motivasi dan penglibatan murid di dalam bilik belajar. Selain itu, saya juga belajar mengenai pelbagai pendekatan yang digunakan oleh para guru untuk menyampaikan pengajaran, serta sesuai dengan kemampuan dan latar belakang pelajar yang pelbagai, iaitu ada yang slow learner dan sebaliknya. Saya juga kagum apabila melihat kesabaran, dedikasi dan kreatif para guru yang mencari cara paling sesuai demi memastikan setiap murid mencapai potensi masing-masing. Seterusnya, saya juga tertarik dengan cara guru itu menyampaikan ilmu dalam kelas, iaitu menggunakan teknologi seperti Smart TV. Penggunaan teknologi dapat menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih seronok dan tidak membosankan serta mengantuk. Berdasarkan pemerhatian saya, para pelajar menjadi lebih semangat untuk belajar kerana mereka tidak perlu lagi banyak menulis, serta mereka hanya perlu memfokuskan terhadap Smart TV tersebut. Para guru juga menggunakan Smart TV untuk melaksanakan kuis atau latihan. Saya juga dapat lihat penggunaan Smart TV, laptop dan aktiviti kreatif turut meningkatkan motivasi dan penglibatan murid di dalam bilik belajar. Selain itu, saya juga belajar mengenai pelbagai pendekatan yang digunakan oleh para guru untuk menyampaikan pengajaran, serta sesuai dengan kemampuan dan latar belakang pelajar yang pelbagai, iaitu ada yang slow learner dan sebaliknya. Saya juga kagum apabila melihat kesabaran, dedikasi dan kreatif para guru yang mencari cara paling sesuai demi memastikan setiap murid mencapai potensi masing-masing. Sebagai contoh, Cikgu Khairul menggunakan gaya tubuh badan untuk menunjukkan cara haiwan tersebut bergerak. Saya juga diberi penerangan mengenai penggunaan teknologi seperti Smart TV dan platform D5 yang amat berguna untuk menjadikan sesi pembelajaran lebih interaktif dan mudah difahami. Secara keseluruhan, kajian lapangan ke sekolah SK Kuala Kubu Baru 1 memberikan saya satu pengalaman yang amat bermakna yang membuatkan saya tidak boleh lupa, serta satu gambaran yang lebih luas mengenai proses pengurusan kurikulum yang disusun, dilaksana serta dinilai. Pengalaman yang saya peroleh di sini amat berguna dan akan menjadi pedoman apabila saya bergelar seorang pendidik suatu hari nanti.